Okay guys, so let's go. Aku tunjukkan korang apa ada dalam ni. So tengok guys. Kat sini macam-macam ada guys. Siapa yang minat beli jeruk boleh mai sini. So bolehlah beli yang pack sikit-sikit. Yang dia packing sikit-sikit tu lah. Tak perlulah nak beli yang packing besar-besar. Kalau untuk berniaga, better ambil yang berkampit. Kau jangan ambil paket kecil macam ni. Tak payah. Yang ni untuk korang rasa-rasa. Kalau untuk nak bagi jiran-jiran ke, ni. Okay guys. Tengok kopi pun ada guys. Ni dia punya apa nama, colet-colet. Macam-macam ada guys. Aku tak boleh nak forward, nak go one by one lah. So aku random je. So korang boleh tengok lah lebih kurang apa yang ada. Kalau korang nak tengok betul-betul, korang datang sendiri kat kilang ni dan tengok. Pada aku, untuk aku sebenarnya tak berbaloi. Tak berbaloi dengan harga yang dikira sekarang ni inflasi yang sangat teruk kan. Jadi paling murah pun tak silap aku RM2.5 tak silap. Guys, so dia tak adalah nak level-level RM2 ke, packaging RM1 ke, mungkin dia takut membazir ke kan. So ni kalau ikutkan siapa datang awal, dia boleh tengok macam mana jeruk tu di packing secara manual secara manual. Nampak kat sini macam biasalah, macam kedai 7E jugalah lebih kurang. Dia punya minyak-minyak guys, pada aku harga dia lebih kurang je guys, tak murah mana. Tak murah mana lah. Biasa-biasa je lah. Aku rasa Langkawi macam lagi murah. Langkawi kalau kau nak tengok minyak-minyak dia macam lagi murah lah kalau kau beli kat kedai-kedai apa nama, payung lah. Ni macam, ni dia punya kilang kan. So dia kilang tapi dia bukan harga kilang. Okay. Dia kilang tapi dia bukan harga kilang. So aku pun tak berapa nak faham, tapi aku share je lah apa yang ada dalam kilang jeruk Madu Pak Ali ni. Jadi korang boleh tengok sendiri lah apa ada dalam ni. Tapi macam aku cakap kau, tengok harga. Harga dia macam tak wow lah. Kalau kata RM5 kan, aku wow lagi lah. Tapi nampak RM7, RM12. Kalau RM5, RM10 kira wow lagi lah guys. Mungkin sebab beberapa faktor. Tengoklah. Ini kalau dia bagi RM8 pun okey kot. Tapi bila dia bagi RM10 tu macam kalau personal Shopee, okay, salam lah. So, okay, ni je yang aku nak tunjuk kat korang. So, korang boleh datang. Okay? Bye!